Dia punya exhaust dia dah pecah, dah koyak dah. Ini jarang orang nak ambil tahu ni. Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tanya, siapa yang kat belakang kereta dia tu, bila bawa kereta ada bunyi. Ada bunyi macam ke. Biasanya kalau kereta tu dia guna exhaust batang macam ni, biasanya dia akan ada satu exhaust bush kat sini. Okey, exhaust bush dia macam ni. Kebanyakan ni kat Toyota lah. Okey, ni exhaust tak silap saya exhaust Estima. Okey, jom kita tengok apa jadi. Jom zoom sikit. Dia punya exhaust bush dia dah pecah, dah koyak dah. Ini jarang orang nak ambil tahu ni. Sebab nak tukar dia ni memang leceh. Ni. Okay, so kalau dia dah pecah macam ni memang tak ada choice. Memang anda kena tukar juga exhaust bush yang baru. Kalau tak tukar, kalau biarkan, memang pertama dia ada bunyi kat belakang. Kedua, handling kat belakang tu dia akan melantun-lantun ataupun tak tegap. Dan akhir sekali dia akan efek dekat absorber dan juga tayar. So kalau boleh dah jadi macam ni memang kena tukar satu ni exhaust bush yang baru. Dan kalau boleh, kalau alang-alang dah buka ni, jangan sayang duit. Terus cari satu exhaust bush yang original. Kalau Toyota, pakai Toyota balik lah. Bukan apa. Kalau pakai yang original ni, dia lebih tahan lebih lama berbanding OEM punya bush. So kalau kereta anda ada masalah yang sama, nak tukar exhaust bush ni, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Sunway Ipoh. So dapat tip hari ni, saya